Gula siapa asam jawa? Tak halal. Tak halal? Bestnya yang tak halal tu. Jangan makan, tak bagi. Dah terbuka. Dah termasuk dalam mulut. Janganlah sedih, tak apa. Baby dah sedih gini. Selek, tidak selek. Bagus banget. Ikan kecil ni dia lambat sikit lah. Tak kau kecil dah aku nak lock 7. Mana kau ni Katanya orang tak suka dengan suara kau dah. Entah. Foto elok je. Baby kan lebih suka dengan suara aku. Kau duduk sini lah. Assalamualaikum. Duduklah sini Amir. Ya. Share dulu. Dah boleh? Dah start dah? Husband dia mana pagi tengok mana boleh. Kena bank ke Amir? Buah ada letak ni. Aduh lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, akaun kita tadi dia kena sekat ke dia kak? Share dulu kak. Okay, yang mana nak buat pembelian boleh saja kak ya. Akaun ni pun boleh. Kak follow juga Ni akaun baru kita tahu. Akaun kecil. Ini akaun kecil kita kak. Untuk hari ni special promo kita 475 sudah termasuk upah. 475 sudah termasuk upah kak ya. Yang mana berminat akak boleh saja komen saja kak ya. Cici bunga awan ni banyak kak. Komen saya akak. Kita ada juga pattern ni tau. Saya besar ni Siapa-siapa nak saya 17. Akak ambil saya 17. Kak Asia nak yang ni Kak Asia. Kak Asia nak yang ni tak? Kak Asia 0.51. Akak saya bagi special dekat akak. Boleh lock dengan harga 287. Akak kalau akak nak lock 287. Akak lock 287 akak. Kalau berminat dengan item saya tunjukkan. Akak Asia okey ke? Saya 17 ni, saya Kak Asia ni. Ni saya ngam-ngam dah ni kak. 287 saja kak. Bajet je kak. Lock akak lock betul Okey akak. Akak lock yang ni saya nak 4 digit nombor belakang boleh? Sahu nak tengok. Sahu ni ke kak? Akak saya nak nombor telefon belakang. Saya nak nombor telefon belakang. Yang ni sahu kak ya. Panjang 18. Yang ada satu lagi saya 20 kak. Yang ni 18 cm 9.83. Kalau akak nak yang ni boleh lock dengan harga 4669. 4669. Kak Asia, saya nak 4 digit nombor belakang boleh? Nombor telefon Kak Asia. Nombor telefon belakang. Lepas sahaja akak bagi, akak tekan saja sini. Ada nombor admin online. Akak salin manual, lepas tu akak wasabi kami. Akak nak ada nombor admin online, akak wasabi je kita orang. Yang ni bergegar meja tak skrin. 2595. Akak SS terus kak ya. 2595. Akak Asia SS dulu ya. Lepas SS pergi saja dekat butang merah atas ni, tekan saja. Ada nombor admin online. Belum lock lah. Ini bandar baru Pahang ke bang? Tak, ini bandar baru Uda. Bandar baru Uda, Johor. Kalau jauh boleh post saja Kalau jauh boleh post. Dah kak Sudah yang ni Okey, komen lagi kak. Oh ya, betul. Akak berbalu. Yang ni. Ada lagi tak yang nak? Cincin ni banyak lagi tau. Komen saya kak. Yang ni pun ada kak. Ringan-ringan je kak. 0.6 ada. Ada lagi. Kalau yang nak besar ada. Ni akak kalau nak nampak besar. Weh, terima kasih. Kasha bagi apa tu anak jing? Nama? Dah sudah. Yang ni kak ya. Untuk yang ni rantai tangan sahur RM4,669 saja. Panjang 18 cm. Panjang boleh potong, tak ada masalah. Kalau rasa pendek pun boleh tambahkan dia punya extension ni lah. Akak boleh komen-komen saja nak tengok barang apa. Tak ada masalah okey. Clover ringan ada kak? Ada. Akak ada. Kak. Ya.
1.71 boleh akak? 1.71 Kak Mahfuzah boleh? Yang ni 1.71 475. Untuk yang ni kak ya, boleh lock dengan harga 910. Kak, lock 910. Oh akak nak cincin. Sorry. Saya 15 15 tak ada kak. Itu dah lock tadi tu. 15 tak ada kak bunga ni kak. Bunga awal ni 15 habis. Ada 17, 18. Atas tu? Ha? Atas tu 10. Ni kecil. Ni saya 10. Kedai mana bang? Bandar Baru Uda. Bandar Baru Uda kak. Akak, pattern ni boleh. Saya 15. Saya 16. 15 boleh pakai. Dia bunga awan juga. Cuma yang ni jenis frame. Ha. Salah ada le tu. Yang ni ke? Kakak, yang ni jenis apa benda ni panggil? Apa ni panggil? Paper clip. Paper clip ni kak. Ini paper clip. Paper clip 3.95. Tracking berapa? 400. Berapa tu? Kak Mahfuzah lock tu Kak Mahfuzah. Barang tak banyak ni. 0.43 475. Lock 240. 240. Ujung tu. Oh yang ni ke? Oh sorry. Oh kak nak sound ni. Saya ingat paper clip. So Buy back 370 kak. seorang. Leh gantung nombor 3 dari kiri. Pindah rumah ke tu? Yo. Pindah rumah kejap. 3 dari kiri yang ni Gantung-gantung leh yang ni hati dari kota. Weh jauhnya datang. Okay. Boleh pakai harian ke? Kak, boleh pakai harian. Cuma kena cermat sikit lah kak. Biasalah kak, barang bawah segreng kak. Tracking berapa? 400 kak. Tracking 400 kak. Tracking 400. Lah kak, Akak Mahfuzah nak tak? Kalau nak lot 240. Sahur tu berapa bang? Yang ni ke? Sahur ni ke kak? Sahur ni kak? Sahur ni 6.24 2964 RM 2964. Ada COD Johor. Mana kak Johor kak? Johor Baru boleh ada. Johor Baru ada. Ada? Johor Baru ada kak? Luar Johor tak ada. Luar Johor Baru tak ada. Johor Baru saja ada. Kalau Johor tak baru tak ada. Luar Johor Baru. Akak Mahfuzah. Boleh ke? Akak Mahfuzah boleh? Nanti akak bincang dengan admin kita je, tak ada masalah. Kak, yang mana belum follow, kat 200 orang ni memandang. Yang mana belum follow dulu kak ya. Yang mana belum follow dulu. Clover tu saiz sebelah ada. Saiz sebelah ada. Kak, saiz sebelah ada. Kat lot tu kak. Nah, saiz sebelah kau. Kak, saiz sebelah 0.5. Boleh. 0.5 apa dia? Pasar Baru Pandan. Pasar Pondan pula. Pasar Borak. Boleh kak, Pandan boleh Pandan. Akak lo. Akak naik komen lo akak. Berapa saya bagi harga tadi ni? 0.43. Sahur budak ada tak? Boleh potong lah. Boleh potong kak. Ni 2,000 lebih kak tadi saya kira dah ni. 6.24 475. Nak design macam jari telunjuk. Oh macam ni. Oh dia itu sampai saiz 11. Jap. Ada saiz 10 lah kak. 10 dengan 17. 10 muat tak? Kalau 10 muat tak? Akak kalau 10 muat ke tak? Easy. Kak Easy tu. Sahur potong 11. Anggaran berapa? Anggaran Kak Amy anggaran saja 624 bagi dengan ni 16 kali dengan 11. Lebih kurang lah kak ya. Lebih kurang lah. Anggaran 2280 Kak Amy. Nak ke? Kak Amy 2280. Kalau Kak Amy nak Anggaran kasar je. Anggaran je tau. 10 takut tak muat jari mana. Kak ambil yang ni lah. Ni kak ambil yang ni. Mana letak ni? Sebelah tadi. Sebelah mana letak nilai dah Ni saiz 10. Ni 16. Ni mah baru ke trailer baru kakak? Yang ni baru. Ini item baru. Kak, ni saya lupa tak nak kira. Jari telunjuk tu berapa saiz? Saiz 16 kak? Mama, saiz 16. 5.44 untuk yang ni. 5.44 2584. Untuk yang ni rata tangan 17cm. Ada gantung love. 2584. Yang mana berminat naikkan komen lock beserta harga dan juga 4 digit nombor belakang. Okay?
Beli kat kedai sama harga? Tak sama akak. Nak murah, lock dekat live, nanti datang kedai. Pun boleh, tak ada masalah. Datang kedai. Yang ni saya 16 akak. 0.43475. Untuk yang ni akak lock 250. Kalau saiz 10 berapa? Saya try sarung nanti kat kedai. Saya di Kota Masai, boleh? Boleh kak? Boleh. Kalau kak nak try sarung, boleh kak? Nanti kalau tak ada, kak tukar barang-barang lain pun tak ada masalah kak. Kak lock dulu yang ni. 0.35. Kak 0.35. 210. Akak easy lock 210. Boleh naik komen lock 210 akak. Lock 210 akak. Lock 210. Cuba kak. Ni saya 20 ada. Ada yang pakai satu saya 20 ke? Okey lock 210 kak Akak saya nak 4 digit nombor belakang. Saya nak 4 digit nombor belakang boleh? Akak easy. Saya nak 4 digit nombor belakang. Nombor wasabi akak. Lepas sahaja akak bagi. Akak tekan sini. Akak ambil nombor admin online kita. Begitu. Okey, 4866. Baik akak. SS terus kak ya. Akak SS terus kak Akak SS dulu. SS dan terus nanti pergi dekat bio kita. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Silap apa silap? Kalau pick up dekat mana? Dekat Johor, Bandar Baru Uda ataupun Kota Tinggi kak? 4855 Dia salah tulis. 4855. Okey dah Alright, sudah. Saya 26. Umi nak saya 26. Saya 26 tak ada Umi. 26 tak ada. 26 kena resize. 26 dah kena resize dah tu. Kalau pattern macam ni ada saya 18. Simple je kak. Subang apa kak nak? Kak Khairun. Akak nak subang apa? Kak? Subang macam mana kak? Akak nak subang ring ke? Hantar leher Kak Wafar. Hantar leher bajet berapa? Ataupun cari design apa? Design berapa ataupun cari bajet berapa? Hantar leher. Akak ni kita ada ni Love ring ni kak. Love ring kak. 1K hantar leher Hantar leher 1K please. Siap. 2 ring. Kejap Kak Wafar. Sekejap tau. Yang ni 2.77. Akak 2.77. Hantar tangan ni kak. Panjang dia 18 cm. Kok ada yang nak. Kok ada yang nak ya. Kok ada yang nak lah. Mana tahu ada orang nak kan. 1315. Siapa yang berminat yang ni? Comel-comel manis-manis saja kakak. Yang ni rantai tangan manis-manis saja. Manis-manis saja kakak. Dia 1315 kak. 1315 sahaja untuk item ini kak. Ya boleh ambil dengan satu set dia dengan cincin. Akak boleh ambil satu set dengan dia punya cincin. Taklah satu set sebenarnya. Cuma dia ada nampak macam lebih kurang. Subah katuk Subah katuk. Subah katuk tak ada stok lah kak. Kak, subah katuk tak ada. Subah katuk tak ada kak. Kita ada subah ring, subah paku. Subah ring, subah paku banyak. Hantar leher 1000. Hantar leher 1000 Koko berapa tu? Koko mana kak? Koko ni Ni je lah koko ada Hantar leher memang tak ada. Pala ringan kita ada apa? Ambil pala ringan. Ambil ya. Kak Wani. Yang ni Kak Wani. Akak, mana tadi akak cari yang bajet 1000? Akak Fafa, kita ada yang 1000 lebih kak. Hantar leher. Sunflower kosong berapa? 915 akak. Lock 915. Cincin pusing kat jari tu berapa? Saya berapa? 0.67 kak. 0.67. Koko tu 11.23 475 5334 kak. 5334. Bukan yang tu. Habis yang mana kak? Yang sebelah dia. Apa ni kak? Mayonis. Oh sebelah dia. Yang ni ke? Anggaran potong 17 cm. Sekejap Sebelah 23 bagi dengan 18 darab dengan 17. Lebih kurang lah kak ya. Lebih kurang lah kak ya. 10.6 475. Anggaran kak 5,000. Oh pattern ni saiz rantai tangan sama bajet 2K ada tak? Ada? Kak, 2K ada? Mana tadi 2K? Ni 2K ni Bajet 2K lebih sangat. Berapa tu bang? Anggaran 5,030. Tadi koko 17 cm ni kak, anggaran. Anggaran sahaja kak. Kalau akak nak naik komen lock. Yang cincin tu rantai tangan gantung ada. Kita ada bajet
2000 Season tu berapa tu bang? Mayonis 2000. Yang mana mayonis? Yang ni ke? Saiz 18. Okey, akak Bawah akak sekali. akak mayonis. Nak tengok design tepi sawah besar tu. Mana ni ke? Ni ke kiri ke kanan? Berapa sunflower? 915 akak. 5032 ke tadi bang? Ini anggaran je tau akak. Akak lock dulu harga asal dia. Sebelum potong 11 23 475 5334. Akak lock dulu yang ni. 5334. Itu sebelum potong. Sebelum potong. Sebelum potong kan, sebelum potong. Akak, kalau saya tak sempat baca komen, akak komen sekali lagi tau. Saya komen laju sikit. Lepas Koko yang rapat-rapat sikit abe. Koko kait ada. Kejap aku kait. Berapa sunflower? 915 kak. 915. Lebar sauh. Tengok subar ring ada. Lebar sauh ni kak. Allah. Ada. Aduh, mana tempat. Kau tu jap meh. Tadi hilang gimana? Alamak. Mana? Cincin lah. Ambil ego tu jap. Go tu apa? Ambil pembaris. Oh, pembaris. Cim-cim lah. Sabar kak. 0.58 ni. Kak Maya ni. Lock dulu Kak Maya ni. 0.58. Nah, go tu. 320 akak. Lock 320 akak. Lock 320. Cepat naik komen lock 320. 4 nombor belakang. Saya ukur ni. Koko kait. Koko ni. Saya ukur yang ni dulu ya. Sebentar ya nak. Anak-anak. Boleh kecilkan ke? Tak boleh. Tak boleh. Akak saya berapa? Yang ni tak boleh kecilkan tau. Yang ni lebar. Koko lebar 1.5. Kak 1.5. 1.5. 16. Akak nak saya 16. 16. 18. 12. Ni saya apa? Ada tak? Saya 14. Sejen apa? Kak tak ada kak. Dia ada 18 je kak. Saya 16 tak ada. Tak apa saya cek boleh ke? Boleh? Tak ada masalah? Cek tu sema. Loket leh tu lebar berapa? 1.5 kak. Ini cam tau. Ini cam akak. Ada orang nak tak ni koko ni? Akak. Loket leh tu bajet tu berapa? Baik akak. 0.48 475. Oh. Lock 273. Yang ni. Lock 273. Cam boleh, loket boleh. Jadi cam boleh, loket boleh. Kak Aisyah, saiz berapa? Clover. Berat berapa sunflower? Berapa kak? 273. 273. 273 Kak Siti Virus. Ada orang lock tak ni? 273. Buyback 370 akak. Berat akak Sweetie. Yang ni berat dia 1.92 kak. Panjang 18. Clover saiz 16. Berapa? 16. Ni tak ada Kak tak ada Ada. 273 je. 273 je kak. 273 je. Barang tak banyak tau. Berapa gram hari ni? Segram ada hari ni segram 475. Sudah termasuk dengan upah. Kecuali item yang eksklusif je tau. Saiz 16. Akak cari saiz 16. 16 ada pattern ni kak. Kak 16 ada pattern ni dengan Kejap ya kakak semua. sabar ya kak. Terlepas komen kakak boleh komen sekali lagi. Gelang bajet klik tu berapa bang? Baik kak, sekejap je kak. Pening boleh gambar. 5.7. Okey, yang ni 5.7 475. 2707 kak yang ni kak. Kalau klik yang kat tangan saya ni lah. 2707. 2707. Kak dia 2707. Ya. Kalau yang ni lebar dia 0.3 kak. Yang ni cincin saiz 10 ada ke? Ada? Kak saiz 10 Kak nak saiz 10 ni kan? Ada Clover tadi. Mana Clover 10 ni meh? Dah tu. Ni 17. Atas dia. Ni 17. Kak ni saiz 10 akak. Lock terus akak saiz 10. Akak lock terus saiz 10 akak 0.5. Mana? Bang saya nak SS cincin tadi. Akak nak ke yang ni? Akak nak ke? Tapi boleh akak rasanya. Loket tu berapa RM? 273 kak. Saiz 10 tu berapa? Saiz 10 tu berapa? Saiz 10. Saiz 10 berapa? Segram berapa? 475 kak. 475. Okey dah baik akak. Akak wasabi sekarang tau. Wasabi sekarang. Saiz 9 ada ke? Boleh ambil saiz 10 kak. Yang ni boleh ambil saiz 10. Berapa? Saiz 19. Sekejap kak ya. Saiz 19. Push boleh ke? Push kak. Boleh kak. Tak ada masalah. Boleh push kak. Akak boleh push dah. Boleh push dah.
Akak yang ni lot 282. 282 saiz 10. 282 saiz 10. Termasuk upah dah ke? Betul kak? Upah ni 45 kak. Saya cakap upah dia. Design baru ke ni? Kita abang pakai kak. Oh baru jugalah bang kiranya bang. Abang DJ tu. Postage Melayu Malaysia 10 ya bang. Untuk postage RM10 saja. Semenanjung Sabah Sarawak 20 kan? Abang akak-akak 20 Sabah Sarawak. Untuk apa? Untuk Semenanjung RM10. Kedai kat mana? Bandar Baru Uda. Okey, baik kita lock. Abang lock Okey, abang DJ, saya nak 4 digit nombor belakang bang. Abang, saya nak 4 digit nombor belakang. Betul ke abang nak lock yang ni kau? SSDJ. Abang nak yang ni ke bang? Abang nak ni ke? Betul tak ni? Negeri mana? Kita dekat Johor kak. Johor. Bandar Baru Uda, Johor. Abang DJ tu, abang DJ. Saiz 10 ke nak betul kat ni? Yap. 8195. 8195 SS tu bang. Okey abang, yang mana dah SS, yang mana dah lock. Baik. Akak tekan saja ni profil kita, ambil nombor admin online, terus wasabi kita untuk langkah seterusnya. Okey? Beres? Beres kan Bang. Okey bang, baik, terima kasih banyak. Sebentar ya. Nampak muka tak apa. Saya 16. Ni saya 16. Siapa yang nak ni? Saya 16. 043 043. Baik kita duduk cari atas bajet ada kau boleh? Abang wasabi admin kan? Abang wasabi admin nanti minta dengan admin dah. Nanti minta nak tanya gapo beres. Kalau hak ni 250. Ring size 18 belah rotan. Nak belah rotan 18. Beres, baik. Ni tak ada orang nak kak? Tak ada orang nak ni? Nak belah rotan. 192 tak ada orang nak ni? Segram berapa? 475 siap upah kecuali yang ada eksklusif. Saya 21 Klobo saya. Sabar kak. Saya angkat saya angkat. Sekali apa ni? Okey kak, jap kak ya. Kak sabar. Kak sabar kak dia. Okey, saya 18 dulu satu ni. Saya 19. Baik, akak stay dulu kejap ya. 0.69475. Akak lock 327. Saya 18 cepat. Ni baru ke? Baru kak. Baru kak. Yang mana belum follow account ni boleh follow dulu kak ya. Ini account Bandar Baru Uda kak ya. Akak ada yang nak tak ini? Lock 327. Akak cepat akak naik komen lock 327. Kak Syah Bundiani tadi tu ni. 916 ke? 916 akak. 916. Saiz belah pula. Saiz berapa lagi? Saiz 12. Semua saiz ada kak. Tapi sekejap. Ada tak saiz 18 ni? Tak ada Okey baik. Saya up cici bunga dululah Cici bunga sebab ramai yang request nak cici bunga. Okey. Untuk yang saiz kita ada, okey. Yang saiz kita ada saja. Okey, saya angkat. Yang saiz kita ada. Saiz 13 bunga. Gelang bawah 1K ada? Bawah 1K ada. 0.47 akak lock yang ni. Gelang tangan paling besar tu berapa? Berapa tadi main ni meh? 5,300 5334. Ini kedai kita dekat Bandar Baru Uda, Johor Bahru. Bandar Baru Uda kak ya. Ini Bandar Baru Uda. Akak lock yang ni 268. Siapa yang nak lock 268? Saiz 13. Saiz 13 268. Ada COD Pasir Gudang? Ada. Ada kak. WhatsApp admin terus. Kak Mela ada. Hantar boleh? Boleh. Lock dulu. Ni lock dulu yang ni 268 LOCK 268. Boleh pakai harian ke? Akak nak pakai harian? Okey sekali lagi tau. Nak pakai harian boleh, cuma kena cermat sikit lah kak ya. Dekat tangan saya ni ada saiz 18 dekat 20. 19 20 boleh pakai. Kita ada saiz 17 yang bunga lagi 11 yang 12 kita ada. Ada saiz 19. Macam mana ni nak saiz sebelah? Mana saiz 19 ada ke? Tak ada. Ada lagi. Ada saiz 20 je kak. Akak lock 20 lah boleh. Saiz sebelah akak nak. 11 ada. Saiz 17 berapa? 17 okey akak. CBR 19. Prelah ke baru kak. Okey, saiz 17 dulu Saiz 17. Segram 475 kakak. Segram 475 0.55 475.
Akak yang ni 305. Akak lot 305. Saya 17. Cepat. Mana siapa yang nak? Lot 305 kakakku. Kakakku lot 305. Kalau design gini bulat ada ke? Bulat kan kak? Macam bulat-bulat gini ke? Ni ke? Bulat gini ada? Akak, saya 17. Saya 17. 16, 17 boleh pakai. 305. Saya 14 tak ada ke? CPR 19. Saya 14. Allah, bunga awan saya 14 tak ada. Bunga awan tak ada, saya 14. Ni 12, 18. Bukti apa bukti tu kak? Bunga awan saya 13. 13 ni ada. 11, 18, 20 kat tangan saya kak. Ada tadi 13. 13 ada satu. Saya sebelah Saya sebelah akak. Tadi akak dah lock saya 17. Oh baik kak. Akak dah lock 17 tadi kan? Ya. Okey, akak. Ya. Okey, saya sebelah dulu 0.5 475 tambah 45 je 282. Naik komen lock 282. Lock 282 4 digit nombor belakang. Kak Asia dah wasabi belum kita punya ni? Kak Asia wasabi dulu admin kita tau. Kita dah savekan Kak Asia punya. Siap post ke ni? Tak akak, post RM10. Semenanjung RM10, Sabah Sarawak 20. Saya 9 tak ada kak. Saya 9 tak ada. Saya 9 dah habis. Dah wasabi. Oi baik dah Size 13 tu. Boleh pakai harian ke? Boleh pakai, cuma kena cermak sikit kak. Boleh ke? Kak Ibu. Ibu Fatia, boleh ke? 14 12. 14 macam tak ada. Saya 12 macam ada satu. Okey. Ready, saya 12. Ada satu je. Saya tengok paling atas sekali komen. Siapa yang dapat yang ni? 051 475. Jaga 287 LOCK 287 4 nombor belakang. Cepat akak. Cepat akak. Memang saya comel-comel je kak. Ada saya 20 ada. 18 20 ada. Segram berapa? 475 siap upah. Cuma yang item yang ada eksklusif macam ni ada upah sikit kak. Tapi pattern ni RM45 je kak. Kelantan pun tak jumpa harga ni kak. Gitu je kak. 287. Cepat siapa nak ni? Allah kak Azna. Nak saya sebelah pula dah. Kak. Yang ni kak 287 kak. 287. Kak 287 kak. Size 13 ada. Tak ada dah pula dah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dah tapi tak balah. Oh dah tapi tak balah. Nanti dia balah Boleh. 13. 13. Baru sekali. Ada orang lock ke? Tengok Belum. Tak ada orang lock Okey, untuk saiz berapa? Mana 13? Mana bawah ni, sekali. okey. Saiz 13. Okey. Ada tak saiz sebelah? Ada. Saiz sebelah ada satu je. Ni 13. 13 ada satu je. Siapa cepat dia dapat. Okey, kira 13 tu. 0.43475. Lock 250 akak. Lock 250. Cepat. Saiz 13 tau. Saiz 13. Akak saiz 16. 16 macam tak ada kak. 16 tak ada. Akak ambil saiz 17 pun lepas ni. Akak ambil saiz 17. Lock 250. Baik. Lock 250. Saya terima akak Madam Ju Madam Jun. Siapa dulu ni? Alamak. Madam Ju dulu akak. Madam Ju dulu dapat. Saya nak 4 digit nombor belakang kak ya. Saya nak 4 digit nombor belakang. Akak Madam Ju. Madam Ju. 4 digit nombor belakang Madam Ju. 4 digit nombor belakang. 8978. Okey akak terus SS. Terus SS dan pergi dekat kita punya profile. Akak, pergi dekat profile kan? Kat profile kita, ambil nombor admin online. Ambil nombor admin online, okey? Alright akak, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Akak terus wasabi admin kak ya. Diminta kak dia janganlah tu joyah kita kak ya. Janganlah joyah kita kak ya. Yang lock pastikan serius bayar kak guys. Okey, saya sebelah pula. Okey ready akak saiz 11. Okey akak ready saiz 11. Saya 20 baik, saya 20 dulu Okey saya 20. Saya 20 19 boleh pakai. 20 19 boleh pakai. 20 19 boleh pakai. Akak, cincin lain sekejap je tau. Akak, kita nak habiskan ni je kak. Nak habiskan ni je. 0.67 475 tambah 45 363. Akak, lock 363. Akak, cincin bajet. Saiz 20. Yang ni saiz 20. 19 boleh pakai, 20 boleh pakai. Saiz 18 ada. Cincin 12 tak boleh tengok balik. Alamak akak.
Kita kan Track 400. Track 400 sekejap tau. 12 sekejap. 12 ada lagi ke 12? Oh ni ada satu 12. Ya, sekejap. Yang ni siapa Ada nak? 20. 363 kakakku. Kakakku. Barang baru kakakku. Barang masih dara kakakku. Belum disentuh orang lain. Kita orang je sentuh ni. Nah, yang ni kak 363. Ada tak? Tak ada. Tak ada kak. Allah. Size 20 Tak ada. Tak ada okey Next tu size 12. Saya 12. Ya, dara kakakku. 0951 kak. Upah berapa? 45 je kak yang ni. Item ni je kak. Item ni. Loket ni. Loket ni ada nak? Neck design ada tak? Next design. Size 14 ada. Macam belah rotan. Akak, macam belah rotan akak. Macam belah rotan. Ni size 20 tak ada. Kita akak dah size 20 ada. Size 20. Oh, size 20 kita akak dah. Yang ni 0.48. Lot 273. 273. Akak, lot 273. Lot 273, 4 nombor belakang. 273, 4 digit nombor belakang. Gelar budak bajet 2K. Ada kak? Anda insurans tak ada? Asuran tak ada kak? Asuran tak ada buat sekarang. Hantar tangan bajet 2K. Kak, boleh pilih je mana-mana. Mana-mana apa benda yang dewasa. Nanti nak potong, kita potongkan je. Ni tak ada orang nak ke? Pakat Tommy boleh dok? Tommy tak boleh kak? Best saya 15. 15 habis ke kak? 15 habis kak? Best tu. Size 12 tu. Tak ada Tak ada kak loket. Gitu akak. Kita akak tak asok silok. Ni saya 20. 0.67 475 45 363. 363. Okey tu 273 ke? Betul. Loket tu 273 je. Kak Nadia nak tak? Ni. Kak Nadia nak tahu tak? 363. Saya 20. Saya sebelah. 20 363. Saya sebelah mana saya sebelah ni? Saya sebelah 0.5 475. Berapa segram 475? Akak 475 siap upah. Baik akak Jun dah wasabi. Koko King kita ada yang perut ular je kak. Akak Koko King kita ada perut ular. Yang ni 282. Akak lot 282 saiz sebelah. Cepat akak go. 282 akak. Saiz 282. Saiz 14 belah rotai tu berapa? Kejap kak ya. Saiz 11 akak. 282. Saiz 9 tak ada. Ni saiz 10. Lock akak gi Akak gi lock Akak gi nombor tu 8277. Okey akak gi terus SS. Dah lepas SS terus saja tekan saja ni. Tekan saja nombor dekat profile kita. Ambil nombor admin online Emma. Okey, salin manual terus wasabi. Okey akak gi. Saiz 11 kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terima kasih banyak akak gi. Saiz 10. Nah ni Kak Talia, saiz 10. Okey, Kak Talia ready pula Kak Talia. Unlock Kak Talia. 0.49 475 45 277. Lot 277. Mana Kak Talia tadi? Lot 277 4 nombor belakang. Akak, lot 4 nombor belakang. Lot 4 digit nombor wasabi. Cepat mana? Okey, lot 277 Kak Talia. Saya harap serius buyer tau. Akak, 4 digit nombor belakang Kak Talia. 4 digit nombor belakang boleh? Saya mahukan 4 digit nombor belakang akak. Kedai mana dek? Kota Tinggi Johor kak? Kota sorry Bandar Baru Uda. Terbawa-bawa pula. Bandar Baru Uda kak. Belakang Ansana Sini senang nak tunjuk 3128 Kak 3128. Baik akak terus SS. Pergi dekat profile kita. Ambil nombor admin. Salin manual sahaja. Okey kak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terima kasih banyak Kak Talia. Saya apa lagi yang tinggal ni sekejap. Ada saya 17 12. Saya 12. Mah hari ni bro. Postage berapa? RM10 je kak. RM10 je. Postage sebenarnya Malaysia RM10 sampai RM10. Koko berapa? 5334. Panjang 19.5. Mah hari ni 473. Atas leher ada kak. Nah atas leher. Kalau kak nak atas leher. Ini panjang dia 60 cm. 60 cm kak. Ni 60 cm. Belah rotan tadi berapa? Mah naik ke turun hari ni? Kalau lock kat kedai dalam live
Boleh ambil ke? Boleh, tak ada masalah. Budak ke tu? Baru. Budak baru Kalau pula. dalam live atau ambil kedai. Ya, boleh Nak Kak. ambil kat kedai boleh. Okey, tak? untuk You yang ni yang baru tahu. Untuk budak pun boleh. Cuma labuh lah kak. Kalau dewasa pakai, dia cantik lah. Naik kau turun. Hari ni naik kau turun nak ayat Naik sikit lah kak. Kau tak tahulah kak saya pun. Clover tu ada size 16. Dekat Kelantan ke ni? Johor kak, dekat Johor. Mana Tapi baru dah Johor baru. tapi boleh poh ke Kelantan, tak ada masalah. Clover 14. Saiz berapa tu dek? Saiz 10 ada. Saiz 10 tak ada lah kak, habis. Ada saiz 12. Ada tak yang nak 12? 12 ada tak yang nak? Clover 16. Mana kat 16? Tak ada 16. 17. Johor di mana? Bandar Baru Uda, belakang Ansana kak. Kak, boleh kecil ke? Tak boleh. Yang ni tak boleh kecil saya dah pernah order. Laju sampai sehari je. Woi, betul lah kak. Ni kak. Rantai tu berapa? Rantai tadi ke? 2.97 2.97 rantai 1410 kak. Lock 1410 rantai. Rantai 1410. Okey, cincin ni kak. Saiz 17. 16, 17 boleh pakai. Sekejap lagi belah rotan nak hantar mesin. Hantar mesin pun ada. Cuma sekejap lah kak ya. Laki punya ada tak bang? Laki punya macam tak ada design kalau emas. Ada perak saja. Ada set gelang ke? Ada satu set gelang ni Cuma gelang dia ada satu macam ni lah. Saiz 11. Saiz 11 habis. Cici rotan licin saiz 12. 17 Ni 17. Berapa tadi? Mana siapa yang nak 17 ni? Ni Kak Akak Ika, 305. Ambil 305 akak. Kak Eka 305 Kak Eka. Lot 305 4 nombor belakang. Ni saiz 17. 17 akak 305. Tu Kak Syu pun tadi 17. Kak Syu 305 Kak Syu. Kenapa Kak Aim nangis-nangis tu? Kak, saya tak terlepas komen ke? Salam. Kak Suasha 916. Kak, ni saya 17 dulu. Baru. Sekali bayar. Sekali bayar? Oh, nak lock lagi. Nak sekali bayar. Akak Tia. Nanti Akak Tia boleh. Tu pun boleh Kak Tia. Kak Tia yang mana? Akak Tia. Talia. Oh, Talia. Akak Wasabi admin kan? Akak dah lock tadi kan? Wasabi admin. Saya 20 ada satu. Saya 20 ada satu. Ni. Kira tu lah. Lawa lah kak. Nampak besar. Tapi saya bagi tahu akak yang ni sebab dia bajet je kan. Tak sampai segereng. Kalau ini pakai, sebaiknya pakai untuk jalan je lah. Kalau macam akak nak ganah-ganah tu tak boleh akak. Siapa lagi? 051. Saya 12 Saya 12. Saya 12 akak. Saiz 12. Saya 14 tak ada. Akak ni 287. Saya 12. 287. 287. Ambil collector lagi boleh? Cici lain tak ada ke? Aduh, banyak akak cici lain. Cuma tu lah. Banyak lagi cici lain sebenarnya 916 ke boy? Ya. Sis, 916. Ni tak ada orang lock lagi ke? 287. Saiz 20 tu berapa? Okey, saya 20 Okey, saya 20. Kak Miss Paula. Alamak, gelang sekejap tahu akak. Gelang sekejap tahu. Habiskan ni kak cepat kak. Review gelang pula ni 067 475 45 363. Ya. Kak Paula 363 Kak Paula. 363 Kak Paula. Siapa cepat ni ambil? Saya 20 ada satu je cepat. Lock 363 Kak Paula. Lock 363 cepat komen lock L363. Lock 363. Cepat kakakku. Akak view naik 1000 kak. Seorang lagi duduk 3 orang lagi. Allah turun pula dah. Tak apa kak. Nah, lock cepat kak. Akak, mana? Poster berapa? RM10 je kak? RM10 sepanjang Malaysia. Saiz 23. Tadi ada satu 23. Mana? Ni kak. Nak apa tu? Nak set. Mana? Miss Paula, lock dulu, nanti kita bagikan satu set. Akak lock dulu yang saiz 20 tu Kak Paula. Nak satu set kan? Boleh. Lock saiz 12 tadi akak. Cepat Kak Ani lagi Lock saiz 20 tadi berapa tadi? Kak Ani 4 digit nombor belakang kak. Akak 4 digit nombor belakang. Akak Ani. Ani. N Akak N 4 digit nombor belakang. Harga dia yang ni sorry tau akak. 287 tau kak. Ada tak? 2049. Okey Kak N. Akak terus SS dan pergi dekat nombor kat profile kita. Subeh ada ke? Ada? Subeh ada? Berapa nombor tadi? Ambil ni.
Ambil ni. Okey Kak Kak eh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 guys. Terima kasih banyak. Kak, saya 20 mananya ada 3 lagi habiskanlah. Wih ya Kak, SF dulu jod. Oh tolonglah jod. Nak tengok Subang kejap tau. Kak, kejap. Okey, Subang Clover tak ada macam rasanya. Bajet 20 Kak. Ni ada tak lagi elak. Koko berapa? Koko ni 5 5 3 4. Berapa harga mah ni? 475 siap upah Kak. 475 siap upah. Sauh 3K. Set tu lah. Nak Miss Paula tadi nak saya berapa? Mana? Talia. Miss Paula nak saya berapa tadi? Saya nak 20 cincin. 20 cincin? Saya 20 cincin. Nak sama gelang. Okey, baiklah. Okey, baik. Okey, baik. Kak Miss Paula. Okey, Miss Paula Okey, ready. 1.71. 910. Okey, jap saya kira je ni. Kak Miss Paula nak lock yang ni. Kak Miss Paula, beri laluan kat dia. 363 910. Okey. Akak lock 1273. Gelang RM gelang 910. Gelang RM910. Ambil satu set ni Kak Miss Paula. Lock 1273 satu set. Saya 20. Berapa harga saya 23 saat ni? Saya 20 dengan antai tangan. Mana Kak Paula? Miss Paula. 1273 ni. Lock. Okey, lock. Saya nak 4 digit nombor belakang boleh? Gelang saya berapa? Gelang dia saiz 17 setengah. Tapi tak apa Kak. Kalau pendek boleh tambah ring je. Kak Miss Paula nak nombor. Kak Miss Paula, saya nak 4 digit nombor belakang. Kak Miss Paula, saya nak 4 digit nombor belakang. Akak saya nak 4 digit nombor belakang Saya nak 4 digit nombor belakang. Cepat Akak, cepat. Pantas Akak. Kesian orang lain pula nanti. Saya 20 ada tak cincin tu? Alamak, dah lock lah Kak. Dah habis dah. Macam mana tahu cincin jari? Salah dah aku sebut. 1181. Baik, Akak SS Okey, SS Saya 23 ada dekat tangan saya. Guys, saya 23 ada di tangan saya guys. Guys, ada ini guys. Okey, ready 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Miss Paula. Mana? 1181. 1181 tulis je. 1181. Okey, dah SS belum? Okey, Kak Miss Paula saya pergi. 20 cincin dengan rantai tangan Okey, 2 Okey, baik. Terima kasih banyak. Okey, ready. Sunflower tu leher ke? Betul. Rantai leher. Sini rantai leher, rantai tangan pun ada. Yang ni 915. 910 lock yang ni. Ada gelang saya 18. Kak Miss Paula, saya pergi wasabi admin. Nanti minta dengan admin. Nak saiz apa, nak gelang apa, nak design apa, semua boleh. InsyaAllah, jangan risau. Okey? Okey Kak, untuk yang ni Kak ya. Yang ni 0.61475. Untuk yang ni upah dia 55 tau. Akak, lock 344. Subang Clover ada kita? Kita ada Subang Clover tak? Ada Ada? Tak ada Tak ada. Subang Clover tak ada. Clover 23 tak ada. Akak ni satu je 23 ni Akak. Lock yang ni 23 mana? 18 ada tak? 18 ada satu. 18 ada satu. Ni tinggal 2 je ni. 2 ketul je ni dekat tangan saya ni. Harga. Alamak. Cepat pula dah. Ada tangan lipan le. Alamak. Laju. Komen laju sangat. Kau betul lah. Subah. Boleh kot. Kak, dia clover macam ni Kak ada. Macam clover macam ni. Clover macam ni. Clover frame macam ni. Macam tu. Gelang bajet bawah 2K. Ada. Kedai bandar baru Uda Johor Bahru kat Anggun. Kedai BBU Johor. Koko berapa 5334 Kak. Kak, panjang 19.5 ni koko ni. Lebar 1.5. 5334. Akak nak naik komen lock. Belah rotan saiz 13. Belah rotan saiz 13 lock. Kak naik dengan lock gitu selalu Kak Ada tu. Mana saya 13 ni? Saya 14 boleh Kak? Ambil ni Kak nak? Ambil saya 13 tu. Harga cincin tu ni Kak 23. Saya sebelah 12 bang. Berapa tu? Baik. 0.61. Saya 23 tau. Saya 23. Ring saja ready. Ada satu je Kak. Tolonglah Kak. Lock lah cepat Kak mu.
Lock lah cepat Kak Mung. 344. Emas apa? Emas Anwar. 916 akak. 900 bajet untuk data tangan ada. 900 ada. 13. Akak ni saya 13. Kak nak kenapa tawa? Cici budak ada tak? Cici budak tak ada habis. Cici budak habis. Global 18 ada kak. Ni 18 ada satu ni. Loket lu tu berapa? Mana? Lawak lah host. Alamak, host lawak. Akak, saya apa lagi? Saya 18. Mahanua, okey saya pergi kedai lah. Boleh akak. Akak, saya 23. Okey, saya 17 Okey, 18, 17. Banger ada. Kak Dina, beats tak ada. Beats dia tak ada. Ni, cam ada banyak ni. Cam love. Ringan-ringan je. Nak tengok? Boleh, 900 ke bawah. 900 ke bawah. Sekejap kita checkkan 0.50 yang ni Akak lot 282. Cepatlah kak. Kedai mana? Bandar Baru Uda belakang sana kak. Boleh sahaja Waze. Mas Anwar Bandar Baru Uda. Nanti aku terus direct ke kedai kita lah. Ya. 282 saya 18. Cepat. 282 saya 18. 17 18 boleh pakai. Akak dia. Pandora 19.5 tak ada. Ada pendek je. Akak 282. Cepat mana? Macam mana? Cici. 344. Okey kak. Macam mana nak lock? Macam ni nak lock beserta harga yang tadi. Akak Anggun, saya nak 4 digit nombor belakang boleh? Saya nak 4 digit nombor belakang. Akak Anggun, saya nak 4 digit nombor belakang. Macam mana nak lock? Akak komen LOCK beserta harga yang saya tunjukkan. Hai bang, hai juga bang. Berapa segereng? Segereng hari ni 475 sudah termasuk upah. Tapi yang ada tag eksklusif ni ada upah sikit lah bang. Ada upah sikit lah. Kak Anggun mana Kak Anggun? 4 digit nombor belakang. 4 digit nombor belakang akak. Kalau tak boleh type nombor, akak tulis saja. Tulis. Kedai Bandar Baru Uda tau. Cincin clover 12 tak ada kak. Ada 18 satu pisah dengan 17. Siapa nak 18? Siapa nak 18 dengan 17 ni? Cincin Prila tak ada kak. Prila habis. Kak 18 17 ada tak yang nak? 18 17. Mana Kak Anggun? Kak Anggun. Rantai leher berapa harga? Paperclip 17 tu. Kak Aziz lock tu bang Kak Aziz. 055. Mana Kak Anggun? 305 Kak Aziz. Kak Anggun. Kak Anggun ada lagi ke Kak Anggun? Kak Anggun. Anggun. Ada tak Kak Anggun tu? 305 Kak Aziz yang ni 17 ambil lah. Lock yang ni 305. Okey 1376. Baik 1376. okey Kak Anggun terus SS pergi dekat kita punya profile. Pergi kat kita punya profile. Ambil nombor admin online. Wasabi sekarang tau. Kak save cara manual kak. Save secara manual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baik kak, terima kasih banyak. Akak, saya nak bagi ni rantai leher akak. Rantai leher. Ini panjang 52 sorry, panjang 50. Rantai leher panjang 50 yang ni. Panjang 50 akak. 12 ada design lain tak? Ada. Kak, banyak juga design lain. 2.69 ada tak yang nak yang ni? 1277 je kak. Akak, ada tak yang nak yang ni? 1277. Yang mana nak boleh lock. Awak orang Kelantan ke? Betul. Awak orang Kelantan. Cincin saya 20. Lock 1277 Kak Nak Okey Kak Nak, saya nak 4 digit nombor belakang boleh? Saya nak 4 digit nombor belakang. Harap Kak Nak ni serius buyer je. Nak tengok gelang 10 1K. Boleh? Sekejap ya. Kak Nak 4 digit nombor belakang Kak Nak. Kak Nak 4 digit nombor belakang. 6946. Okey Kak Nak SS. Kak Nak SS 6946. Apa barang ni? Rantai leher. Ada. Ada lagi tak rantai leher bajet 1K macam ni? Dah SS. Baik akak, terima kasih. Akak pergi dekat profile kita ambil nombor admin online. Akak ni ada? Prila mana ni? Prila ada. Yang ni baru tahu. Akak baru. Tapi dah siap upah akak. Akak baru.
1420. Ini panjang 60 tau. Kak Miss Paula ada wasabi belum? Admin kita. Miss Paula. Yang ni 1420 ada tak? 60 cm. Rantai leher design lain ada. Ada, Miss Paula. Jangan ambil lagi be. Rantai leher design lain. Panjang 50 gitu. Kak, lock yang ni nanti saya potong. Lock yang ni 1420 nanti potong. Gelang sekir. Pattern ni okey. Dekat mana kat Pelangi Sebenarnya ke? Ini dekat Bandar Baru Uda. Johor baru. Johor kak? Johor Baru kak? Johor Baru. Berapa segram? 475 kak? Kalau kau mesu slow segini okey sikit. Nanti kaki bajet ada ke? Nanti kaki ada? Tak ada. Atau kaki sol lah kak? Habis lah. Lain okey. Rantai leher ni tak ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak ni rantai leher yang bajet-bajet ni kak. Yang paling bajet kita adalah lebih kurang lah kak ya. Saya bentang dekat sini lah kak ya. Kokok ada yang berminat okey. Kak, loket dengan bead tak ada orang nak ke? Paper clip kak. Cepat kak, lock paper clip Akak naik komen lock yang ni. Paper clip panjang dia 19 cm. Panjang boleh potong. Cincin saiz sebelah berapa ya? Mana ada saiz sebelah kat sini? 16. Sebelah. Cincin awak pakai tu berapa? Dia kata. Cincin awak pakai tu kat tangan kau. Mana satu kakak? Yang ni ke? Saiz 13. Ini 282 282 305 055 475. Yang ni 305. Nak tengok bangle. Akak bajet berapa kat bangle? Saiz 19 ada. Untuk pattern ni tak ada. Pattern lain ada. 0.5 475 45 282. Yang ni 282. Yang ni 305. 282 305. Nak tengok cincin tu nak tengok loket love tu. Akak ni sekejap paper clip akak. Paper clip 3.95 395 lock 1876. Hok paling bajet. Akak saiz berapa pakai rantai tangan? Akak Idayu, rantai tangan saiz berapa pakai? Akak pakai saiz berapa untuk rantai tangan? Nanti kita tengok kan. Sebab bangle kena cari yang saiz akak. Bangle tak boleh resize. 15 cm. Kak 15 cm. Bangle dalam saiz 16 saiz 4.5 ada. Bangle 282 termasuk post ke? Post tambah 10 kak. 290 lah ambil siap post. Akak Analia boleh? Ni saiz 18. Siap post 290 lock. Cepat Kak Alia. Kak Analia 290 siap post ambil kak. Boleh ke Kak Analia? 290 siap post terus. Siap post. Kak Analia macam mana? Kak Analia saiz 8 ada. Saiz 8 tak ada. Paling kecil saiz 10 je kak. Berapa? Apa Kak Yaya yang ni ke? 290 saiz 11. Saiz 11 tak ada kak. Habis. Ni 18 17 tau. 18 17. Cover rantai tangan ada. Apa cover rantai tangan? Cover rantai tangan tak? Lagi nak tengok saiz 22 ada tak? Ada ke apa lagi 22 18 19. Kak yang lain kena buat berapa dekat jari tu. Kak Yaya saya berapa? Kak Yaya kena bagi tahu kita saya berapa. Ni tak ada paper clip orang nak ni. Kak paper clip tak ada orang nak 395 475 1875 1875 tak ada orang nak Clover atas tangan 15 cm. Ambil yang ni kak. Lock 915. Saiz 5 ada ke? Saiz 5 tak ada. Rantai leher tu panjang berapa? 60 kak. 60 cm. Satu berapa tadi? Kira jap 2.99 475. Kak Pelangi Senja nak ke? Yang tu lock Kak 60 cm. Panjang boleh potong tak ada masalah. 1420 Kak Pelangi Senja 60 cm. 2.99. Ini ada rantai tangan. Clover 3 butir ke 5 butir tak ada. Ada dok saya 22. 22 yang lain kak kena resize. Tengok loket love tu. Kak Balina tengok. Ni tak ada Tak ada saya tak dulu ya. Loket love eksklusif. Loket love Kak Anggun Sofia, akak ada lock tadi kan? Kalau akak ada lock, akak wasabi admin. Nanti bagi tahu je dekat admin. Akak nak saya 22 lagi yang lain. Boleh tak ada masalah. Abang capik atas tengah sunflower untuk budak ada tak? Boleh potong kak? Boleh potong. Nak yang boba ada, boleh potong. Nak yang ada love tengah ada, boleh potong, tak ada masalah. Paper clip tu boleh pakai harian tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma kena cermat sikit lah kak. Dia tak boleh ganas sangat. 0.44 loket ni.
044 260 akak. RM260. 260 akak. Lot 260 akak. 260 lot akak. Ada tak yang nak yang ni ni? Lot RM260 sahaja. Loket Love Diamond card. Ha? Loket Love Diamond Ha. card. Akak ada tak yang nak ni? 260 je. 260 RM260 saja. 260 akak ku. Tak ada dah yang ni. Kak tak ada Okey. Tadi Kak Aminah tu nak tak Kak Aminah? Kak Aminah? Ha, ada Kak Aminah tanya tadi, loket tu. Ha, Kak Amalina. Kak Aminah tu. Kak Amalina ada lagi tak Kak Amalina? Okey tak yang ni Kak Amalina? Kak Amalina ada lagi tak? Paperclip tu boleh buat harian. Ni. Boleh pakai harian, cuma kena beringat sikit Kena beringat sikit Ini banger tau. Ha, ini banger je kita ada. Tapi berat-berat sikit Kak. Ada 20, 19 dengan 19. 19, 20 berat dia. Miss Paula tu ada wasabi? Tak ada. Miss Paula ada lagi? Ada wasabi. Belum. Ada wasabi dah? Ada wasabi. Miss Paula wasabi dulu. Miss Paula wasabi admin dulu tau. Wasabi admin dulu. Admin sedang menunggu. Beat dengan cam ada tak? Ada cam macam ni je. Cam ni je ada. Ada cam ni je. Nabila berapa? Kak Amy tanya. Nabila banger. Segram 475 dah termasuk upah. 1945 475 9238 akak. Boleh lot 9238. Lot 9238. Lot 9238. Sekali upah ya, betul. Betul akak. Dia kecuali yang ada tanda eksklusif macam ni, ada upah sikit lah. Tapi insyaAllah lah kita bagi harga terbaik, harga yang special lah kak. 92. Cam tu upah berapa? Yang ni ke? Kalau yang ni upah dia RM50 je kak. Rantai yang tadi loket leh jadi berapa? Rantai yang 60 cm ke? Yang ni ke kak? Rantai tadi campur loket love. Ke Kak Fiza lock apa? Kak Fiza ada lock rantai tadi? Tak. Kak Fiza ada lock rantai ke? Belum. Oh yang ni nak yang ni Yang lock rantai tadi nama apa? Nama apa? Oh belum lock. Okey baik kak. Saya ingat dah lock. Okey kak. Alright yang ni sekejap 0.48. Yang ni 275. Kak ambil 275 sebagai akak. Dan 1420 campur 275. Kak lock 1695 kak. Berapa segram? 475 sudah termasuk upah. 1695 untuk 2 ekor. Subang ada tak? Ada? Kak ni, Kak Fiza. Lock yang ni Kak Fiza. 1695 2 item. Rantai sekali dengan loket akak ambil kak. Dia dapat ni. Rantai dengan loket. Comel loteng akakku. Comel loteng. Kak Fiza boleh ke? 1695. Nanti kalau nak potong bagi pendek sikit boleh request sahaja. Boleh nak. Okey. Kak confirm nak Kalau confirm akak saya nak 4 digit nombor belakang kak. Akak lock. Saya nak 4 digit nombor belakang. Nombor telefon akak. Nombor telefon belakang Kak Fiza. Kak Fiza. Fiza Zahari. 4 digit nombor belakang akak. 0596. Baik akak. Alright akak SS dulu kak ya. Kak Fiza SS dulu kak dia. Akak SS dulu. Lepas SS tekan saja nombor profil kita. Ada nombor online. Salin manual. Wasabi sekarang. Okey kak ya. Okey SS dulu kak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alright beres. Terima kasih banyak akakku. Okey. Berapa tu? Rantai leher lagi ke? Rantai laut sauh. Rantai leher sauh. Gelang yang atas nombor 4. Berapa harga? Baik. Saya gelang atas nombor 4. Nombor 4. Dengan rantai leher sauh Berapa harga segram? 475 siap upah kak. 475 siap upah. Tak ada cas apa-apa kecuali untuk item eksklusif saja. Tapi item eksklusif pun barang bawah-bawah 0.4, 0.5 macam tu juga. Ada senten-senten lah. Betul tak senten-senten? Cincin saya 17 ada ke? Ni kak ambil yang bajet ni kak. Saya 17 ni. Ni kak. Lot 305. Ambil lah. Bukan bang yang besar tu apa? Mama Goving. Nak tengok saya 22. Sudah.
Mama Govin tengok barang apa? Ni saya kira rantai leher sahur dulu Rantai leher sahur 3.79 475 1008. Gelang bang. Gelang yang mana? Mama. Kokon ni ke? Kokon ni ke Mama? Mama kokon ni ke? Nabila tak ada ke? Cici Nabila tak ada ke? Sol. Rantai leher sahur ni panjang dia 44 cm. 44 cm 1800. Siapa nak naik komen lock 1800. Naik komen lock 1800. Koko Mama Govin. Panjang 19.5. Panjang boleh potong, tak ada masalah lah. Okey, untuk yang ni 11.23. Lepas kita potong, kita akan timbang baru. Okey, kita akan timbang baru. Bukan kita trade in ke apa tak. Okey, jadi harga dia 5334. Gelang bajet 1,500. Saiz 16. 1,500. Dapat apa 1,500 1,500. 3 gram lebih? Boleh ambil? Kat Mama Govin macam mana? Boleh potong ni? Mama Govin nak tak? Harga special dekat live tau. Harga walk-in 479. Kalau harga untuk live, lot live 475 je. 475 je kak. 5334. 5334. Lot 5334. Tak ada Tak ada Mama Oh. Sekejap. Kak Sabella. Kak Sabella nak bajet 1,500. Saiz 16 3 gram lebih lah kak. Boleh ambil 3 gram lebih tau. Kita ada petang apa 3 gram lebih Boleh pergi cari tak? Apa ada tangan? Ada tangan. Saiz 16. Ambil yang panjang sikit tak apa. 3 gram lebih. Dia dalam 3.15 gitu lah. Makasih bang. Tak apa, sama-sama kak. Sama-sama kasih juga kak. Ni ada lagi tak yang nak? Tengok gelang dari kiri nombor 3. 1, 2, 3. Yang ni ke? Ini lawa. Apa? Tak kisah. Clover tu berapa? Rantai tangan ke kak? Rantai tangan ke? 915. Yang ni lot 915 kak. 915. Talia. Kak Talia spill bang. Spill apa? Okay, spill tu apa? Tunjuk kan? Spill macam tunjuk kan? Spill the tea. Spill apa kak? Kak Talia spill apa? Oh, cincin rotan. Saya sebelah 12. Baik. Sekejap mana tengok. Tak ada yang ni Okay, tak ada Untuk akak tadi. Ni. Akak nama apa tadi ni? Butterfly cantik kak? Akak nama Sabella. Akak Sabella. Ini bajet akak lebih kurang lah. Lebih kurang lah. KSCC sebelah layer ada ke saya 22? KSCC sebelah layer Tak ada. Tak ada akak. Colek ada ni, colek kak nak? Depo lepas tu payment gaji boleh ke? Boleh kak. Boleh macam tu kat MM. Tapi kena ikut harga akak last payment lah kak. Kita ikut harga semasa. Kita tak boleh nak lock untuk harga. Faham tak? Ada tak gelang 3-4K? Ada. Kak nak pattern macam mana kak? Fashion ke? Atau yang evergreen? Kak Shiking. Ni dulu yang ni 5.7 Fashion 2707 kak. Yang ni lot 2707. Ada tak gelang bajet? Ada? Bajet berapa kak cari? Cincin colek ni Kak Anggun. Okey, kejap Kak Anggun. 2.72 475 1292 sebelum resize. 1K ke bawah bajet ni kak. RM910 je. Ni. Kak Farahin. RM910. Tak nak ke pattern ni? Simple je lah kak. Tu berapa tu? Atau butterfly tu? Berapa? Butterfly pun RM9 lebih. Ni nak tak ni? Tak nak ni? Kak Anggun. Soleh. Kak Sofia Anggun. Kak Anggun Sofia 1292. Nak tak? Nanti lepas kita risai kita timbang baru lah.
Tak nak lah. Nak ada saya dah macam belah tadi. Oh tak ada. Dah ada saya susah sikit kak. Kalau saya 22 ni dia susah sikit. Okey, sekejap saya review gelang bajet boleh. Gelang boba Oi, ramai-ramai ada. Gelang boba dulu okey. Kak, gelang boba dulu kak. 3.53 353 47 5 1676 boba kak. 1000 lebih ha. Gelang boba okey tak? Gelang bateri nak mampus. 1676. Kak, ada tak yang nak kak? Lagi 10 minit tau kita dah nak end live dah. Tunjuk dekat sikit. Boleh potong ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau potong 16 cm dapat berapa harga boba tu? Lebih kurang lah kak ya. Anggaran je kak. 1650. Sebab dia tak banyak. Kalau akak nak potong 16 cm kan 1650. Tapi kalau akak nak lock dulu 1676. Nanti lepas potong saya timbang baru. Keluar berat baru, harga baru kak. 1676 boleh? Cepat. Siapa nak yang ni? Naik komen lock. Ada lagi tau kalau siapa nak. Akak lock dulu kak. Akak Iya Sofia, Akak Zulina, Akak Zurina, Akak Sabella. 3 orang tu. Ambil 3-3 kak. Lock 3-3 sekali. Tak apa, kita tunjuk yang ada lagi. Macam mana, boleh ke? Akak boleh ke kak? Boba rata tangan padu tau. Nek tengok paperclip pula. Baik. Yang lain? Yang lain kak? Ada tu kan? Paperclip yang ni ada? Paperclip ada 3.65. Dia berat sikit ni 3.65. 1733. Akak 1733. Yang ni panjang 18 cm. 1733 18 cm. Panjang boleh potong juga, tak ada masalah. 3.65 1733. Okey tak? Boleh tak akak? Kak Sabella. Sauh ada tak? Ada. Sauh paling ringan kita ada bajet 2K. Sauh paling ringan kita ada bajet 2K tau. Kak Idayu. Ni Kak Idayu saiz berapa Kak Idayu? Kalau macam ni saiz 16. Kak Idayu saiz berapa? Yang ni bajet 2K lebih Kak Talia ada lagi tak? Kak Talia saiz 12. Kak Talia Sauh tu berapa saiz 16 tu Sauh? Sauh Fiza tu 2 6.24 Akak 2964. Akak Sabella 2964. Siap ada leh belah bawah satu 2964. Akak berminat ke? Berminat naik komen lock. Gelang boba tak ada ke saiz 14? Boleh potong kakak. Saiz 14 dah ready tak ada. Akak nak ke? Kak lock dulu kak. Lock dulu. Kak Anggun tadi dah wasabi tu. Kak lock dulu boleh? Akak Anggun Sofia dah wasabi kita belum? Wasabi kita dulu tau. Saya 10 minit je nak live ni. Kita tak lama dah ni. Ada 6 minit lagi kita nak live dah. Pukul 4.50 kita nak live dah. Sebab bateri nak habis. Tinggal 8 je lagi ni. Cepat kak. Lock harga live kak. Lock harga live. Harga dapat murah. Boleh Boleh Okey. Kak Ya Sofia. Kalau confirm akak naikkan 4 digit nombor belakang akak. Ini yang kita mahukan akak. Kita mau fighter macam ini kakak. Akak. Kita mau fighter. Kita mau fighter macam ni. 4 digit nombor belakang akak 3.53 harga sebelum potong 1676. Akak Ya Sofia. Allah, nama macam artis kak. Kak naikkan 4 digit nombor belakang boleh? 4 nombor belakang kak. Nanti lepas kita potong saya kira baru InsyaAllah kita bagi harga special lah. Jangan risau. Akak Ya 4 digit nombor telefon ataupun nombor wasabi 6905. Okey akak, terima kasih banyak akak dia. Akak SS, lepas SS pergi dekat profile, ambil nombor admin online kita. Salin secara manual, okey? SS dulu kak. SS dulu kak. Dah belum? Dah SS belum kak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan baik, terima kasih banyak. Akhirat. Kak Ya, bahagia semua Kak Ya. Terima kasih semuanya yang mana dah lock. Okey, Kak Talia mana Kak Talia tadi? Kak Talia.
Ke Kak Talia tak ada dah? Tubik dah Kak Talia. Yang lain akak tu tadi akak apa? Akak Sabela, Akak Sabela. Akak Sabela cari barang apa? Kak Sabela, siapa lagi nak cari barang? Kak Sabela ke siapa tadi? Ada lagi tak? Ke tak ada dah? Ada lagi tak yang nak mencari barang apa-apa sebelum kita nak end live? Akak Ya WhatsApp sekarang tau. Wasabi sekarang tau. Wasabi sekarang. Ni saiz 12 ni. 12 dekat tangan saya ni. Kok ada yang nak? Ada yang nak tak? Saiz 12. 12 setengah ni boleh pakai. 12 setengah. Ada tak yang nak sebelum kita nak end live akak? Lagi 3 minit, 4 minit lagi. Akak, ada lagi tak? Berapa cincin tu? Kak Fiza, saiz 12 muat ke Kak Fiza? Kak Fiza muat ke? Sekejap lagi kau buat. Yang mana satu Kak Fiza? Kak Fiza nak yang mana ni? Oh Kak Fiza nak yang mana? Oh saiz 12. Kak Fiza nak mana? Koko tadi berapa? Ini saiz 12. 5, 3, 3, 4 atas. Okay. Kak Fiza nak yang ni Pandai Kak Fiza pilih pattern jadi memang smart sikit Kak. Okay Kak Fiza, yang ni 051. Nanti kita post sekali Kak Fiza, tak ada masalah. Nanti kita post sekali 290. Kak Fiza 290 boleh? 290. 290. Komen lock Kak Fiza kalau nak. Komen lock kalau nak Kak Fiza. Okay boleh. Baik, terima kasih banyak Kak Fiza Alright, mantap sekali. Kak, SS dulu Kak. SS dulu Kak ya. SS Kak ya. Cepat Kak. Segram berapa bang? 475 Kakak. Abang Bobby 475 dah masuk upah. Cuma untuk item yang ada eksklusif gini dia ada upah sikit lah. Tapi upah insya-Allah Kak kita bagi harga yang the best, harga special lah Kak. Macam tadi RM45, RM50 macam tu je. Kak Fiza Kak Fiza Zahari dia tambah. Lagi cepat Kak. Lagi. Siapa lagi nak cari? Kak, cincin ni tinggal 2 lagi Kak. Saiz 17, 18. Tak ada pakai ke? Mana? Paperclip abang. Abang Bobby nak paperclip bang? Bang, yang ni paling ringan kita ada bang 3.65 bang. 3.65 panjang dia 18 cm. Panjang boleh potong, tak ada masalah. 1733 bang. 1733. Boleh ke bang? Okey tak bang? Kalau tak okey next bang. Komen next je. Kalau tak okey komen next. Cok ada view 1100 paling tinggi. Siap lah naik. Next, baik bang. Terima kasih. Kau satu Allah baru sikit kena peng. Tapi itu guna kau kecil tau. Semua tak kau tak Akak. Subang, ada tak yang nak subang? Kanggun ada lagi kanggun. Lagi 2 minit lagi Kak. Lagi 2 minit lagi. Yang mana belum wasabi dulu tau. Yang mana dah lock yang belum wasabi dulu tau. Jangan joy pula Kak. Jangan joyah pula. Siang pula kita Kak. Terima kasih banyak semua tau. Ada tak kita? Sebelum kita nak elah Kak. Dah tak ada Kak Alright, kalau jadi tak ada. Jadi sampai di sini sajalah. Saya punya lah hari ni. Terima kasih banyak semua yang mana dah lock. Datang kedai kita buka lagi sampai. Yang mana datang kedai boleh datang kedai tau. Kedai kita belakang saja Ansana, Bandar Baru Uda. Yang mana belum tahu akak boleh waste sahaja Emas Anwar Bandar Baru Uda. Kita tutup pukul 6.30 hari ni. Tutup pukul 6.30 Kak. Yang mana belum follow boleh follow juga akaun ni tau. Okey Kak. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih yang berbelanja. Okey Kak ya. Sorry tau yang mana lepas komen ke apa-apa sorry tau. Terima kasih banyak. Ada ucapan kami sikit. Terima kasih kepada semua yang berbelanja hari ni. Jangan lupa datang ke kedai kita. Kita buka setiap hari. Okay, jumpa lagi dalam live esok dekat Bandar Baru Uda, Johor Bahru. Bye.